Okey, Assalamualaikum geng. Petang ni, tak petang ni, sekarang tengah hari lah. Pukul 12 ke 1. Aku turun menebing lagi geng. Hari ni aku turun cari loban lah. Aku pun jarang turun mengai sekarang ni, tak ada masa. Kebetulan hari ni cuti, aku turun lah mengai loban hari ni dengan aku punya sifu. Ada Syarul dengan tu Lan Bupau. Tengok tipu kita tengah panggil loban tu. Pada mai kalau kita pergi lah. Dia selalu gasak di sini. Syarul selalu gasak loban kat sini. Saya juga tu aku mai tu hari ni. Ada mai ah. Pasang. Mana? Hah? Ngô có tung có linh hoạt ngăn ngô rồi mai đây ngô Đứng ở đây bố à? Dah. Dia main di bawah. Oh, nampak. Ayo. Kunci lah. Besar. Aduh.
Boleh roti. Tak boleh, kena buat roti kering lah. Roti basah tak boleh buat itu. Lari aku dekat ni. Baling. Roti banyak apa baling? Tu yang aku punya. Ayah tu nak pasang. Dia nak bantu payung. Mai ke ni. Ôi, có sẵn. Padu. Mai ke ni. Oh. Dia kejam tu ya. Lawanan. Selamat. Oh, dia cakap elok lah tu. Cakap mula atas, selamat. Oh, dia. Ada lagi sak. Oh, dia mula atas. Oh, dia. Hah? Jut nanti tenggelam ah. Nah. Tak. Oh, tak boleh grip. Aduh. Punya lah lama sejam kita lawan kan. Kita memujuk, kita menggarap. oh. Tak elok ah. Ani buat kuning oh. Ni jari tu, tu. Aku bagi Lan ambil alih pula Lan. Otai kita. Aku nak relax stres. Aku tengok Syarul naik sekok ni semangat sikit lah. Ada je tak? Tak nampak je lah. Tak nampak lah. Silau. Tarik.
Tak sia-sia aku bagi kat Lan tu. Main langkau ni, main langkau ni. Allah. Lucu juga. Aduh, mereka lucu. Tak apa-apa, main sambung lah. Ketik kering kan. Kita kan basah leceh sikit. Nak tidur tengah tu basah. Susah. Lan, nak duduk tu Lan. Lan. Lan, nak duduk tu. Ya, kata ni. Sekejap kata lah. Uish. Nak kena gantung roti. Kenapa suka hang tadi ekor? Tak nampak. Duduk sana tak nampak. Di sebelah hang. Hop. Alamak, roti jatuh. Dia ada sepasang tau. Oh. Nampak? Oh. Dia kepala. Bila dia lalu, kuning-kuning tu akan ikut tepi dia. Dari kanan macam tu. Dia tak kat kampung tu. Kalau dia makan tu, hang tengok lampu hang masuk dalam celah batu. Okey, dia masuk shift balik. Dia bila ikan pendatang yang banyak kan. Mai. Oh, dia pun mai lah. Dia halau. Oh, tu. Ada. Ada dalam ramai-ramai ni. Saya ada dia kat belakang. Kalau main balik tenang. Aduh, kok balik. Ambil, dia lalu je. Ada pegang. Lalu sana. Pergi sana tu. Tak ada pusing balik, dia ada laluan dia. Laluan dia tu no. Buat share dia datang. Kami apa? Kena loban. Kok di belakang sikit. Saya ada batu sini. Jangan makan. Yang bagi bikin apa. Mari lagi. Oh, boleh. Oh, longgak sangat. Pilih. Tak lu. Aku naik atas batu ni. Diikut. Tak lu. Tak ni. Dia tak. Aku naik atas batu lain ni. Okey. Jadi ketang. Yang ni lobat. Oh. Yes, boleh buat tu. Aduh. Alamak. Oh, betul. Kena batu. Tui. Ha. Sebab dia dah solid hook hari. Macam mana nak buang kita ni? Aduh, kacau lah kita. Aduh. Repeat lagi kan? Betul. Oh, sekarang. Kena batu. Minggu depan yang elok. Hari Selasa. Malah aku nak belah. Aduh. Balik weh. Nak balik pula makan royan kat member aku.
Oh tu tak mau lah. Oh jatuh. Lan kau daun lah Lan. Lan. Kau daun guna. Woi ni roti kata ni ada ni. Ambil ya. Okay. Last minute putih ni. Dia mencakuk cantik dah. Dia tarik main tu ke batu kan banyak situ kan, tali dia rambut dia kecil ya. Dia gesek batu lah putih terus. Malah aku nak balik lah. Nak pergi balik pulau lah makan durian pula. Aduh. Ya. Nampaknya hari ni aku kumpau geng. Syarul seorang naik. Ha? Tak apa. Aku tak balik kampung. Syarul seorang lah. Dapat MJ. MJ pula dah. Loban. Kumpau hari ni kumpau. Tapi tak apalah, dah rekod 2 kali 3 kali gerucut tadi kan. Yang tu yang layan lama sikit tu. Yang betul kena batu lah. Batu banyak situ. Tapi okey lah, tak apa, insyaAllah dia boleh kita repeat lagi kan. Okay. Assalamualaikum. Okey geng, sekarang aku dekat balik pulau. Aku main mengubatkan hati yang berduka akibat kumpau. Kita main makan durian dulu dekat kedai member aku ni, Rashid. Hari tu aku dah main sekali dah. Hari tu awal musim ni, lama tak main. Aku main balik ni. Balik pulau guys. Balik pulau Penang, tempat orang terkenal dengan berdurian ni. Ni kita main mengai pula dah. Main makan durian pula kat kedai Rashid ni. Untuk mengubat hati yang lara akibat kumpau. Tapi buah tak banyak asyik tu. Jom musim lah. Hujung musim dah. Tinggal buah biasa-biasa je. Tinggal buah biasa. Kalau pagi banyak? Lebih kurang je. Lebih kurang tu. Hujung musim macam ni tu. Hujung musim. Panggil. Umtan. Rashid. Umtan. Rambutan kuning. Dia kampung cik ah. Kampung balik pulau pun bukan barang kampung. Sedap. Buah kecil-kecil lah. Ni kampung. Ni kampung ni. Isi punya si kahwin tu. Macam sangking tu. Buah kecil lah. Tu aku kata balik pulau ni buah padu tu. Special. Yang putih pun rasa boleh macam. Sedap. Okey lah, tobat kumpau.